Hai guys, Fantasi Pusado sini. Hari ini aku nak bercakap sikit berkenaan dengan makanan dan minuman yang manis. Lagi-lagi yang berkenaan dengan zero calorie. Minuman manis zero calorie. Ada yang mengatakan asalkan dia manis, zero calorie pun dia tetap manis dan membuatkan badan kau tak turun-turun. Dah kenapa? Itu ayat daripada Palatau ataupun kalau dia ada title coach, itulah coach Palatau yang sepatutnya dipecat oleh korang. Dan dipulaukan oleh korang. Mengarut sahaja. Apa sebenarnya punca kegemukan? Punca kegemukan adalah disebabkan terlebih makan, terlebih kalori. Itu sahaja. Kalau berkenaan makan lah kan. Yang ni tak payah usik pasal hormon-hormon, tak payah usik. Okey, kalau berkenaan makan disebabkan terlebih kalori sahaja. Contohlah kan, engkau tak makan benda manis. Okey, engkau makan nasi. Nasi manis tak? Tapi kalau kau dah makan sampai 2 periuk satu hari, tak kegemuk jadi dia. Itu namanya terlebih kalori. Terlebih tenaga. Badan kau perlukan tenaga sikit je, tapi engkau bagi tenaga yang terlampau banyak. So apa yang jadi? Lebihan tenaga yang kau dapat daripada makanan tu akan disimpan, dijadikan lemak. Itu sahaja puncanya. Tak ada kaitan dengan manis-manis. Dalam usaha kau nak berdiet, nak turunkan berat badan, nak turunkan lemak, kau nak makan kek, silakan, boleh, tak ada masalah. Kau nak makan aiskrim, makan. Kau nak makan coklat Cadbury pun boleh, no problem. Yang penting tahu berapa banyak sahaja yang kau boleh makan sehari. Sebab tu penting dia calorie in, calorie out. Berapa banyak tenaga daripada makanan yang kau dapat dan berapa banyak tenaga yang badan kau gunakan sehari. Contohlah, badan kau perlukan dalam 2,500 kalori sehari untuk maintain. Tapi engkau makan lebih daripada tu. Kau makan, tak payah coklat-coklat lah. Kau makan nasi, kau makan kentang, kau makan apa-apa. Sampai 3,000 kalori. Apa akan jadi? Badan kau perlu 2,500. Kau makan sampai 3,000. Apa yang jadi? 500 yang lebih tu, badan kau akan simpan sebagai lemak. Itulah dia. Tapi bila kau makan 2,000 kalori, 1,800 kalori, badan kau cuma perlukan 2,500 untuk maintain. Tapi kau makan kurang daripada tu, apa akan jadi? Badan kau akan kekurangan tenaga. Tenaga tak mencukupi untuk maintain badan kau. So apa akan jadi? Badan kau akan bakar lemak yang ada dekat badan untuk dijadikan tenaga sebab tak cukup. Kan? Badan kau minta 2,500, kau bagi 2,000 je. So 500 lagi mana nak dapat? Macam mana badan kau nak function? Badan kau akan bakar daripada lemak yang ada. Walaupun kau makan kek hari tu, walaupun kau makan gula-gula, kau makan apa aku cakap tadi, aiskrim, boleh, tak ada masalah. Asalkan kalori rendah, tak ada masalah pun. So apa pula fungsi zero calorie punya minuman tu? Okey, yang pakai aspartame ke, yang pakai stevia ke, apa function dia? Function dia ialah membantu engkau untuk kawal kalori. Sebab apa? Itu minuman-minuman yang tak ada kalori. Okey, minuman yang kosong, tak ada kalori. Kau minum rasa sedap, rasa manis. Okey, daripada engkau craving manis, baik engkau ambil je zero kalori tu sebab dia manis tapi tak ada kalori. Minum sahaja, tak ada masalah pun. Itu membantu engkau untuk mengawal kalori. Mungkinlah engkau dah makan dekat-dekat apa, engkau dah makan, contoh engkau nak 2,000 kalori kan, engkau makan dah 2,000 kalori ataupun 1,900, dah dekat-dekat lah kan, ataupun dah ngam-ngam kan. So engkau nak minum air TO letak gula, tak boleh, dia akan terlebih kalori. So apa kau buat? Ambil TO, letak stevia. Contoh, dia tak terlebih dah kalori. Itulah function dia. Tak ada kaitan pun dengan kegemukan. Okey, calorie in, calorie out sahaja. Okey guys, kalau korang ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa soalan, nak tanya pasal training ke, pasal training ke ataupun pasal pemakanan ke, okey, boleh komen di bawah. Okey guys.